Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya, Nur Saina Zahra binti Tanai, pengacara di PSS pada hari ini. Hari ini kita akan membincangkan tentang sebuah topik yang amat serius, iaitu buli. Buli ialah sebuah masalah yang serius dalam kalangan pelajar di sekolah. Jadi, apakah maksud buli? Buli ialah perbuatan menyakiti, menindas atau memperlekehkan orang lain secara berulang-ulang, sama ada secara fizikal, lisan, emosi atau secara dalam talian dengan niat untuk menunjukkan kuasa atau menyebabkan ketakutan, malu atau kesedihan kepada mangsa. Jadi, mari kita saksikan contoh buli yang berlaku di sekolah. Oi, rajin kau buat kerja? Apa khabar, Sakit lah. Korang ni janganlah pergi dia. Nanti aku bagi tahu cikgu. Biarlah, aduh. Hei, kau ni kenapa? Kenapa tak kena lalu ni? Kita kenapa? Dah pendek. Tak. Aku dah lalu sekali. Sekali kau lalu depan kita orang. Aku tunggu. Jangan kacau kita orang lagi. Weh, ada duit RM10 lah. Dah, jom. Kita pergi ambil. Nanti dengan duit ni nak beli aiskrim untuk adik lah. Nak pinjam duit? Mana boleh, ni duit aku. Kak, aku pukul kau kan? Itu duit aku. Bagilah duit aku. Demikianlah tadi contoh buli yang berlaku di sekolah. Saya berharap agar semua pihak dapat membuka mata bahawa buli ialah satu masalah yang serius. Sekian dahulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.